lebih kurang 3 kilo. Assalamualaikum geng. Alhamdulillah hari ni kita dekat Antiar Rawang. Kita nak bergerak ke Perak hari ni. Sekarang ni kita dalam 8.30 kita akan gerak. So kawan-kawan semua dah ready. Okay, hari ni ramai hari ni. Hari ni motor campur-campur. Aku biasalah bawa skuter Aveta je lah. Mak air diorang bawa bike-bike semua. Okey. Jumpa kat sana. Kita berhenti kat Tapah ni. Besok pagi saya terpaksa gerak awal Alah, tipu dah awal pula. Dah baru kita nak ajak mancing. Gerak awal sebab saya terpaksa menghadiri pada perkahwinan kawan baik saya. Tapi bukan dia yang kahwin lah, anak dia. Pasal dia dua pasang terus. Jadi saya rasa kalau tak pergi macam tak syok lah kan. Tak kena lah. Okey, saya akan gerak paling lewat pun pukul 9 lah. Pagi tu kalau nak keluar breakfast, kita boleh breakfast sekali lah. Lokasi breakfast tu saya rasa yang mahir kat situ dingin dengan tempat dia dah tinggi tu. Jadi kita tak ada kena cari kan. Okey, kalau ada mana tanya lah. Awak Jimmy tu tak je lah. Okey, daerah Jimmy. Daerah Jimmy saya akan call dia dulu. Sama ada isteri dia patah balik ke hospital tu tak bagi. Kalau kata dia tak ikut, saya kata hidup susah. Tak pakai suara awi tu. Baru lah. Ya, suara tadi. Syah. Okey, terjun terus. Apa video cerok saya tahu siapa cerok ada di belakang ni. Laluan ke Sekali lagi ya. Tak dengar. Saya ada 2 EES. Satu dekat Perak yang kita akan lalu ni, satu lagi dekat Menora. Menora tu hati-hati kalau dia 80 tau, bukan 90. Kalau tak boleh typing ada yang kaki dia. Typing tak apa. Tadi yang Manora yang betul. Oh, barisan jentera. Ini kita nak bersaing lagi dengan Z1100 SM. Kita ada Elegant, kita ada TL500, Tracer, GS, Z1000 SX. Ini sama model motor lama aku ni. Ni FZ FZ QJ pula. Aku dah lupa nama dia. Yamaha apa? Okey. 600. Pilihan-pilihan. Lama tak jumpa lah ni orang JB. Abang JB sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rul. Alamak. Sikit lah, lewat banyak petang. Sebab dia pergi jemputan kahwin anak saudara dia. Yang lain, besok pagi tak datang. Saya dapat join. Satu lagi. Jimmy dapat join. Cik Jah dan Uyin. Jadi, semua dah maklum Kita Jimmy kita pagi ni, kita akan berhenti beberapa stesen Okey, selepas ni kita akan berhenti di RNR Tapah. Siapa? Mana?
Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat kedai makan Warisan Rosyada, kedai makan minum di Ruby. Kalau dekat Tapah, banyak bikers akan berhenti dekat sini lah untuk breakfast, sebab sini ada special menu dia adalah daging masak rendang daun pisang kalau tak silap. Batang pisang, daun pisang pula. Kansa kan dah jalan dalam, mana ada. Kita datang meeting dan lupa. Masa bini. Dia lupa meeting tu. Siapa? Husband dia lupa. Betul dah sejak dia. Nanti kita nak interview seorang-seorang. Setengah jam kan? Jasmine. Okey, kita ada masa 5 minit lagi. Mak, macam mana Mak? Ya, okey. Right kali ini terbaik OSBC. Mantap. Terbaik Tok Saha. Tok Sahab. Abang kena faham kan 5 minit untuk skuter kan. Macam mana? 5 minit untuk skuter. Untuk skuter Mentang-mentang pula skuter. Buat lagi. Banyaknya spotlight. Okey. Pasangan romantis. Yep. Oh, sini ada menu-menu dia ikan bakar. Besar juga dia buka satu dia. Oh, abang ni. Ayam bakar pun ada. Ya? Ini lunch ke apa? Ini breakfast. Breakfast. Lunch dekat atas boat. Dalam tapi lunch lambat sikit nanti. Sebab kita nak naik boat. Ya betul. Lunch kita naik boat. Kerabu mangga ada. My favorite. Ni gulai batang keladi. Dia batang keladi kan Gulai kawah daging. Daging batang keladi. Umbut pisang. Umur pisang, batang keladi. Ui, daun ni batang pisang. Batang pisang. Umbut. Umur pisang, batang pisang. Umur pisang. Umbut pisang. Umur pisang. Ini daging. Ikan bakar ada. Ayam bakar ada. Umbut pisang. Saya nak nasi putih separuh kan? Nasi lemak ada. Ada. Kita brunch. Nasi lemak ada. Lepas tu minum petang baru makan nasi. Yang atas boat tu? Tengah hari. Yelah, ni dah tengah hari dah ni. Kita dah kenyang, alhamdulillah. Kita nak sambung perjalanan ke mana? Kuala Kangsar. Kau je rekod diri sendiri. Kita exit Kuala Kangsar, lepas tu kita terus makan tengah hari dekat Tasik Raban. Nasi Raban So macam mana ride hari ni? Okey, mantap. Minyak kuat. Minyak kuat. Dia kena pergi remap. Dia cakap tukar kunci. Tukar kunci. Tukar kunci okey juga pakai BM ke? Okey. Macam mana Garus? Hai. Jom hari ni kita pergi ke Tasik Raban. Tasik Raban. Jangan meraban. Jangan mereban Pakai ban ke meraban? Mereban. Meraban Lepas tu kita meraban. Meraban. Jangan meraban. Ui, motor baru. Ada lagi ke ni? Motor baru. Gila lagi. Baru buka Ui. Dia ada color ni je kan? Satu kali je. Tapi kalau ni memang tambah berapa ringgit ni? Ni 1,000. Dengan bot? Tak. Bot lain. Okey lah, macam ni senang. Kalau ada kiri kanan tak dapat? Satu harga lain pula. Lepas nak silup payah. Tunggu pergi Macam ni dah okey dah. Pergi Thailand nanti baru pasang. Ya? Tunggu Syam jadi lead lah pergi Thailand. kan? Dah tahu kan? Kau dah biasa pergi. Aku biasa ikut orang je. 3-4 kali je. Aku pergi dengan orang yang bawa aku. Aku sendiri ni aku tak berpandai. InsyaAllah boleh. Kuala Kangsar BSP. Korang pergi Dr. Siraban. Aku nak lajar depan sikit. Aku bawa buku merah. Betul dah tak jauh. Okey, kita jumpa dekat lepas ni next penentian mana ya?
Sifu, next perhentian kita kat mana? Next kita exit dekat Oh yang tu, Kuala Kangsar. depan bawah tu ada lepas tu pam minyak. Okey. PSP kan? Okey, sisi ratus-ratus jalan dulu. Okey, kita jumpa dekat Kuala Kangsar. Sas. Okey, aku tinggal. Alhamdulillah kita sampai Kuala Kangsar. Kita regroup kat sini, kita refuel kat BHP area Kuala Kangsar sebelum kita terus ke Tasik Raban. Okey. Malam tadi baru kita pasang, beli kat Shopee. Okay guys, kita dah sampai. Ni lah, kita bermalam kat sini malam ni. Okay. Beta, hari ni kita ride ke Tasik Raban daripada KL, daripada Puchong. Alhamdulillah selamat sampai, bersaing dengan Iligan. So belakang sana ada Tasik, belakang saya nampak Tasik. So tengah hari ni kita nak pergi naik boat pula. Okay. So kita jumpa petang nanti, naik boat untuk lunch. Oh ada kamera. Lemak aku tak ke baju lah. Mana ada orang pakai motor besar? Ini dia mampu dia. Tengok kau pakai motor yang macam ni lah sekarang ni. Motor kau lagi besar. Mana besar gemuk Wan dah sampai, Wan dah sampai. Wan, bilik kau kat sana bukan sini Kau kadang tidur je kau tepuk dahi dia. Uish, apa ni tajam lah. Apa? Ya Allah. Jom kita pergi ke JT. Kena sorak tak apa yang kena aku punya tu. ME. Okay. Hai Syam. Hai Wan. Hai Syam. Haiwan. Hai Wan. Okay. Boat dah sampai kot. 1:30. Wan, kita orang buat pasport sekarang Wan. Okay, kita jumpa dekat dalam boat nanti. Alright. Aku balik aku. Oh, ada angsa. Ni tinggal lambat. Eh. Okey no, kunci kat bilik. Aku tak bawa. Nanti ambil kat bilik Kau nak apa ni? Lagi berapa balik? Naik ni boleh. Barang Wan. Lagi 2-3 orang. Ni boleh naik masuk ni. Boleh ke? Dia berapa orang abang cakap? Berapa orang boleh ni? Main kat sini. Berapa sini? Kosong banyak lagi. Allahu akbar. Abang Syarul itu sama si belen, bagi belen. Belen. Bagi belen, abang Syarul belakang ke? Belakang belen lagi. Buka saya. Kau ke jaket alamak punya. Gua wajib. Kena pakai. Tak pakai kena saman. Ni ada. Ada Ambil. Terima kasih.
Tak ada dah, habis dah. Siapa kau ada pelampung kau kat sini? Tak apalah. Weh, tak balance. Sinilah. Ha. Sini. Duduk baru boleh. Sinilah sini. Din, sini. Berat tu. Ada lagi ke? Dah. Boleh muat lagi? Boleh. Ha, sini. Gampat. Boleh. Kopi hitam kau. Adik dekat tu ada. Tiga silinder. Jalan 3 silinder ni. Ni 2 jam dah. Ayo ke? Patutlah abang tu nak undur jenuh sampai keluar asap di depan. Pada lah ikut kereta je. Tahu pula kau. Bukan jeli ke? Tak lah. Aku rakam ni. Nah. Baby nak sampai ke jeli pun dah mampu. Hey. Bye bye. Oh, ini yang penting ya nak. Kalau motor tak sampai jam lah. Dah terlepas. Dia gelak ke dia? Kalau nak bagi nampak dia tekan dekat skrin. Tak nak, nanti bateri cepat habis. Okey, apa ini dia ni? Handphone tu. Dia ABC weh. Dia paling settle sekali. Ha? Oi. 15, 16 skuter dan Vietnam. Kau nak putar jam ah. Betul lah dia. Jam ada ni. Lega ya. Jauh apa? Pokok apa nama tu? Teratai. Teratai Layu di Tasik Madu. Salah. Betul lah. Teratai Madu di Tasik Layu. Batang Sultan Nazrin. Tapi kau itu ada sini kan. Jauh ini. Dia nak jual tu. Serius? Ya, dia nak skuter. Musik kau yang hasut. Ya. Kita dah sampai destinasi untuk kita lunch. Minum petang lah. Oh, kita dah sampai ke Uganda. Mari kita makan. Bang ada lagi yang abang ambil Hai
Daripada kampung mana ni? Kampung mana ni? Kampung Lenggong. Awai. Okey, kita tengok sangkar kejap. Siapa nak tengok sangkar? Ikan apa tadi? Ui, kena imbang badan ni. Ui, ikan keli besarnya. Keli ni. Ui, besarnya. Besarnya. Wah, ikan keli. Dia sambar kamera ni. Besar tu di Afrika ni. 9 pelaut. Din. Jadin. Jap. Boleh tak? Lalu. Lalu. Besar ikan keli tu kan. Tu. Tu, nampak tu? Overweight. Afrika. Tu berapa kilo tu Ingat kan ni overweight. Aku memang overweight kan. 10. Mak ai. Serius lah. Yang overweight memang ni dah ni. Kita ada boleh ternak keli juga sini. Oh. Cuma bila yang mana yang overweight tu, dia lebih sekilo ke atas tu, kita terpaksa asing lah, yang tu tak boleh nak jual. Siapa nak makan masa besar Ada dia kat rumah-rumah kongsi Bangla dia Yang ni suka. Bangla tu. Betul. Dia orang suka sebab dia orang masak ramai-ramai. Okey. Jom. Bukan buat fishball ke? Buat filet lah. Jom makan lu. Kita makan ni. Ini kalau pia merah. JK makan dah, suruh makan dah. Kalau kita nak makan. Tengok kan, kita orang lauk hari ni untuk lunch kita ikan goreng. Tu kan cakap. Ikan apa ni? Cakap. Ini ikan jenahak. Bukan kornet. Iya. Ini talapia merah. Ini talapia masak kicap. Ini ikan Makan dulu. ikan apa ni? Perkasam. Ulam-ulam. Okay. Tapi pun tak apa. Ada nanti kita Cuba aku sini lain sikit kot. Dia jual kat pasar besar-besar. Perkasam dah baik. Ikan bergaram. Talapia bergaram. Kau ambil ikan apa ni? Ni ikan apa ni? Lampang lagi siapa? Lampang. Itu lampang mana? Besarnya lampang ni. Talapia. Tapi alamak. Motor tadi kat atas tu. Kat depan reception tu. Tempat tengah. Nanti ada bagi t-shirt. Bijak dia betul. Rakam. Luar lah Syam. Ni tak ada ikan ni. Mana? Oh, kat sana. Tak ikan ni. Tak nampak? Sada kat belakang kau ni. Ni. Ni ah. Ni ikan geli. Ni, boleh. Ni. Ni. Oh, ikan keli besar. Wow. Besar ni. Ini kamera pun dia sambal ni. Ini dengan tak kenyang dia. Ini keli ni makan ke? Goyang sana.
Yang tak banyak ikan ni. Ini. Nak jual pun. Ada. Ini salai ni lemak ke apa kan? Boleh makan kan? Salai ni. Besar-besar macam ni. Sedap. Salai kan? Dah, salai ni. Ada telan je. Potong-potong telah salai. Kulit Afrika bukan? Kulit Amerika. Atau kulit Amerika. Malaysia ni mana besar macam ni? Wah, ni masya-Allah. Siapa nak beli makanan tu? RM3 lah tu. Saya ambil RM1. Belakang tu tak ada eh? Ada, semua ada. Tak timbul. Besar ni. 30 kilo. Yang lain itu yang untuk tu dia lawan dengan Kita bagi makan ikan lah. Ni ikan kulit Afrika. Besar. Mana? Orang-orang kalau macam bau cakap orang nak pakai ikan ni. Bola mati. Keluar tu. Dah malas. Dah malas. Air masih. Okey dah puas. Kaki. Jangan masuk dalam. Yang ni yang buah ni. Dimakan ni. Ni yang buah ni kan. Masuk. Dah sampai situ ya, Ethan. Dah habis apa semua. Lepas maghrib dalam pukul 8 kita bergerak ke Maktam tu lah. Maktam tu kita kena naik motor lah. Makan ke tepi tasik pula. Nanti ada asyari kat sana pula. Okay, semua okay Panjang. Game ada dua satu untuk lelaki, satu lagi untuk perempuan. So dua-dua dapat hadiah. 1, 2, 3 je akan dapat hadiah. Game apa? Rahsia. Nanti kita tengok ya. Tak prepare lah. Fitness. Tak surprise lah. Sebelum pukul 4.30 kita dah standby kan. Ni boleh kita balik rehat. Olimpik. Kita balik rehat.
4.5 Jom. Mana-mana je nak cari sampai. Okey, selamat Okey, Asyam kau nak berenang. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Bye. Gustong. Kita jumpa di New York. Okey. Okay, kita berjumpa di puncak kejayaan ni. Oh, nak naik bot ni pula ah. Tadi naik bot lain. Nak naik bot ni pula. Kau tadi bot lain, lepas tu naik bot lain pula. Nanti terlebih bot ni. Aku tak apa. Macam bot yang sama je. Kau bot sana lah. Ya ke? Tak apalah. Bolehlah saya cepat. Abang Mi agak-agak. Kita nak balik ni. Life jacket tak cukup ah. Tak apa. Kira dulu. Dia tadi duduk kat situ. 2.45. Wan, kamu duduk depan Wan. Boleh Wan? Oh, Syam. Syam. Untuk sini lah tu. Sini Syam. Pukul 4. Kan okey dah. Baru balance. Aku nak buat macam Den tu. Cakap Syam jangan bangun. Oh, jangan gerak walaupun 1 sentimeter. Pukul 4 dekat restoran sikit. Bye. Apa ronda? Minyak budi tak cukup. Tak boleh ronda. Kota dah habis. Kota budi dah habis. Kenapa yang dia besar lah? Lagi mau ronda. Oh, sebawah Wan. Wan, kita dengan bot ni. Belok tu yang bising. Siapa nak ronda? Wan, bayar RM5 nak ronda. Sama. Bayar aku pula. Sebab aku tengok kat belakang. Mak tak ada bunyi. So je. Iyalah. Sana tak relate. Penyek lah. 13. Lebih Okey, muatan. Sama lah. Dia biji kata tu. Tapi dia kena, dia potong jalan lain. Dia potong jalan lain. Ini sampai Sungai Langat ni bang. Senang. Mana langat? Langat mana ada apa? Alah, pucung. Agak kata asyik buatan. Lagu mana? Tak say. Aduh lah. Siapa? Sungai Langat. Orang nombor 2 Malaysia.
ada hal punya ni. Sudah sampai. Okey, dah sampai. Kita ujang ke nanti. Ujang. Ha? Kita ujang kan? Ha. Wah, betul ni. Nan. Ha? Oh, ya ke? Sorry. Depan. Alang latihan. Kau jalan depan kayu tak ada. Jampak tali. Jampak tali. Ikat, jangan jampak, ikat. Ikat kawan. Bagi duluan. Jaga. Masa ni lah nak tunjuk romantis apa kena romantis tu kena tunjuk. You jump, I jump ya. You jump, I jump. I jump, you jump. You jump first. Jump, I jump, you jump. Tadi macam rendah. Air makin pasang ni. Awal ini. Air pasang ni tadi rendah. Ambo mengangkat lah. Macam Spiderman lah. Takut gayat tadi tipu. Oh ya, ke lutut Faham. Betul lah, kena lompat tinggi. Oh. Kena sedut. Tapi dia kejam cacah je. Pukul apa sukan dekat tadi? 4.5. Tak sempat lah Din. Mancing. Jom ni. Panas. Awal mancing. Ikan pun tidur. Betul. Panas. Asal Malam kita mancing kat sana. Nak beli apa-apa Kita cek kan. roti apa. Tengok Ali balik nanti. Cepat keluar tu sebelah kanan ada semestilan. Ingat terlalu beli. Plastik tadi. Ada 3 biji lagi nak? 3 biji lagi. Din, untuk umpan mancing Din. Ada 3 biji lagi. Ambil lah. Cantik ni. Gambar ni Din. Ambil gambar aku Din. Boleh tak Din? Panas tu. Tak tahu nak Panas lah. menekan. Ha? Aduh, panas Panas Dia ambil gambar dia ni. Tu dekan lah. Tak tahan panas lah. Asyik rapat.